lagi. Seorang pemuda yang masyhur pada zaman Kesultanan Melaka. Sejak kecil lagi telah tampak keberaniannya tatkala beliau menumpaskan seorang pengacau yang mengamuk. Kerana itulah beliau diterima ke dalam istana. Meningkatlah martabatnya hingga dilantik menjadi Laksmana. Tidak lama sesudah itu, Hang Tuah dititahkan pimpin rombongan ke Majapahit. Beta memperkenankan engkau belayar membawa amanah negeri yang akan maruah Melaka dan peliharalah keselamatan rombongan ini. Patik junjung amanah tuanku. Selagi ombak beralun, selagi angin bertiup, patik akan berpaling daripada titah tuanku. Tuan, aku dengar kabar pahlawan Majapahit ini terlalu suka dilawan. Sudah ramai berubah dari negeri nan jauh ini. Gugur di tangannya. Saudara, janganlah kau gusar. Hamba datang bukan hendak mencari seteru. Namun, barang siapa hulu balang Majapahit ingin menguji, aku junjung adat negeri orang. Namun ketahuilah, selagi amanah Melaka di pundak hamba, bermandi darah pun aku sanggup. Tatkala Hang Tuah berada di Majapahit, tersebutlah hulu balang handalan bernama Tamin Sari yang hilang tata tertib lalu menyerang orang ramai. Maka terjadilah pertarungan antara keduanya dan dengan kepandaian gelanggang, Tuah berjaya menundukkan Tamin Sari serta memperoleh kerisnya. Hai orang Melaka, sudah lama aku dengar nama hang. Adakah benar engkau sehebat yang diceritakan? Aku hanya menjunjung adat negeri Melaka. Namun, jika Tuan Hulu Balang ingin menguji, aku sahut cabaran. Berlawan! Cukup, cukup. Ayo! Wah, inilah keris Tamin Sari yang dikatakan orang. Penuh dengan sakti. Bukan niat hamba ingin mencerca negeri orang. Hamba hanya menjunjung amanah. Namun, nasib Hang Tuah tidak sentiasa cerah. Tatkala beliau kembali ke Melaka, tersebarlah kabar gembira bahawa Laksmana Hang Tuah telah berzina dengan Dayang Sultan. Sultan Mansur Shah pun murka dan segera menitahkan agar Hang Tuah dihukum mati. Ampun tuanku, Patih tiada salah. Percayakanlah kata-kata Patih ini. Hang Tuah seorang yang setia dan amanah. Bagaimanakah aku boleh mempercayai kata-katamu? Sedangkan fitnah telah tersebar di pelosok negeri Melaka. Ampun tuanku, jangan terburu-buru menghukum. Hang Tuah sudah lama berkhidmat di negeri ini. Sekiranya Hang Tuah mati dibunuh, siapakah yang akan menegakkan keadilan Melaka dan menjaga maruah Melaka? Dengarlah kata beta. Fitnah ini sudah tersebar luas. Fitnah ini sudah tersebar luas. Hang Tuah Harus dihukum mati demi maruah dan keamanan negeri. Siapa pun yang
Hang Tua dipanggil kembali untuk menunjukkan hamba. Sahabat lama yang kini menjadi pemberontak kerana salah faham. Dua sahabat itu berdiri berhadap-hadapan. Pedang dan keris tertulis. Hati bergelora antara kemarahan, kesetiaan dan persahabatan yang kuat. Hei! Mana tuan? Cik! 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 Hei, tuan! Jika benar kau hidup, maka kini tibalah masa untuk hamba berhutang dendam. Engkau tunduk kepada pemerintah Sultan yang sah. Jibat, aku tak pernah mungkir persahabatan kita. Aku berikan antara Sultan dan negeri. Jibat, kalau katakan hari ini engkau tidak percayakan aku, percayalah. Sekarang aku berdiri di hadapanmu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pelindung negeri Melaka. Pelindung Melaka. Apakah Melaka ini masih milik sahabatmu? Jika engkau tunduk kepada titah yang mendasar dan sahabatmu sendiri, Maka hanya satu cara untuk kita kembalikan keamanan Jebat. Lawan hamba dengan segala keberanianmu. Tetapi ketahuilah, Tua tidak pernah mengalah. Dan ketahuilah, amanah dan maruah negeri lebih utama daripada dendam pribadi. Begitulah hikayat Hang Tua. Perwira yang gagah berani, yang menjunjung amanah dan meninggalkan legasi abadi bagi Melaka. Semoga kisahnya menjadi teladan bagi setiap generasi bahawa kesetiaan, keberanian dan maruah lebih berharga dari segala harga masyarakat. itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kebukaan yang gemuruh kepada Kolej Kediaman Sabah. Bersama yang cukup menyayat hati dan penuh pengajaran. Betul tu, dia satu keputusan yang berat bila kita kena pilih